asam jawa. Cari asam jawa buahnya, bukan yang ni. Asam jawa buah, keluarkan dia punya pulp, rendam dalam air dan amalkan minum. Bagi mereka yang ada kahak banyak dalam dada, yang batuk berpanjangan, ini amalan orang dulu. Dia bancuh air asam dan dia bagi kita minum. Tak ada campur lain-lain. Jangan letak gula. Gula tak nak. Kalau ada madu, madu yang asli. Jangan cari madu 3. Itu tak asli. Nanti ada masalah. Jadi, rendam dan minum. Bagus untuk paru-paru. Secara tak langsung. Bagi mereka yang suka hisap rokok, hisap curut, hisap sigar, vape dan lain-lain, boleh amalkan minum air ini. Seminggu 2 kali dan sebagainya. Kalau tak ada masalah, dia memang bagus untuk menjaga kesihatan paru-paru, pernafasan dan sebagainya. Wallahi astalabi.